Perjanjian perdagangan timbal balik Malaysia-Amerika adil dan seimbang. Lebih 11 juta nikmati manfaat Budi 95. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. Aspek keselamatan akan diperkukuh di semua pintu masuk negara seiring sasaran kehadiran 47 juta pelancong antarabangsa bersempena Tahun Melawat Malaysia 2026. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, agensi-agensi khas yang ditempatkan di pintu masuk negara berperanan mempercepat proses semakan selain memastikan kawalan keselamatan lebih berkesan dan lancar. Kita mahu juga pastikan supaya pelancongan ini dapat memberi manfaat kepada semua daerah. Jadi kita ada tarikan yang baik di Sabah, di Sarawak dan beberapa negeri lain di Semenanjung. Tetapi dengan mengukuhnya ringgit, ada juga masalah sampingan dia. Rakyat Malaysia melancong keluar itu terlalu tinggi, ya, terutama ke Thailand, ke Jepun sebahagiannya dan ke Indonesia. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perjanjian perdagangan timbal balik yang dijangka ditandatangani Malaysia dan Amerika Syarikat bersempena Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 disifatkan perjanjian adil bagi kedua-dua pihak yang mengambil kira kepentingan masing-masing. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata, kedua-dua negara telah mengemukakan kedudukan masing-masing dengan cara diplomatik dan sistematik bagi mencapai keberhasilan yang adil dan saksama untuk kedua-dua pihak. Sepanjang rundingan bersama pihak Amerika, kerajaan Malaysia sentiasa mengutamakan kepentingan rakyat dan perniagaan tempatan serta memastikan beberapa garis merah seperti isu berkaitan bumi putera, halal dan perolehan terus terpelihara. Jumlah pelajar yang bakal menikmati kemudahan pendidikan percuma menerusi Belanjawan 2026 akan ditentukan mengikut proses pengambilan tahunan DIPTA selaras dengan kapasiti dan keperluan semasa. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, inisiatif itu memberi peluang kepada pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah untuk melanjutkan pengajian tanpa kekangan keuangan. List ini bergantung kepada pengambilan setiap tahun, berapa ramai. Jadi yang diumumkan, kita mungkin ada lebih daripada 5,800. Tetapi bilangan itu mungkin akan berbeza-beza menurut keadaan tertentu, menurut proses pengambilan tahun-tahun tertentu. Dasar itu membuktikan komitmen kerajaan dalam memastikan pelajar pintar daripada keluarga miskin tidak terpinggir daripada mendapat peluang pendidikan tinggi negara. Sekolah di seluruh negara masih berada dalam keadaan selamat walaupun berlaku beberapa kes jenayah sejak kebelakangan ini. Perkara itu ditegaskan Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail. Pelantikan pegawai perhubungan sekolah dan juga lawatan-lawatan dari masa ke semasa oleh pihak JPJKK ke sekolah-sekolah sentiasa kita buat. Dan pagi tadi kita dengar request daripada Ketua Pengarah Pendidikan untuk memanjangkan lawatan polis kita ni yang melawat ke sekolah-sekolah ini sehingga ke peringkat asrama bagi menimbulkan rasa selamat mereka, student kita ni yang berada di asrama dan juga di sekolah-sekolah. Sebab kita percaya kehadiran kita punya kereta peronda dan sebagainya mungkin sekurang-kurangnya dapat meredakan ketegangan-ketegangan yang berlaku di dalam sekolah yang berkaitan. Saya bersetuju dan saya mengarahkan supaya semua ketua polis negeri dan juga ketua polis daerah untuk meneruskan tindakan ini bagi memastikan keselamatan anak-anak kita sentiasa dijaga. Kepada mangsa atau saksi perlakuan buli, mereka perlu berani bersuara dan tampil melaporkan kepada guru, ibu bapa atau pihak polis bagi membolehkan tindakan segera diambil. Menurut Datuk Seri Muhammad Khalid, PDRM menyediakan saluran selamat seperti aplikasi Volunteer Smartphone Patrol VSP untuk memudahkan aduan dibuat tanpa rasa takut atau terancam. Ibu bapa pula perlu peka terhadap perubahan tingkah laku anak-anak di rumah, termasuk tanda trauma, kemurungan atau keengganan ke sekolah, manakala guru disaran mewujudkan suasana pembelajaran yang selamat dan kondusif selain memantau sebarang interaksi yang boleh membawa kepada insiden buli sama ada secara fizikal maupun emosi.
Bilangan kluster influenza dan jangkitan saluran pernafasan di Pulau Pinang menunjukkan peningkatan ketara dalam tempoh seminggu. Jumlahnya meningkat mendadak daripada 10 kluster pada minggu epidemiologi ke-40 kepada 36 kluster pada minggu ke-41, iaitu antara 5 hingga 10 Oktober lalu. Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Keun Yeow bagaimanapun berkata, situasi masih terkawal, tiada kematian dan tiada mutasi baharu dikesan. Kluster yang dilaporkan melibatkan tadika, sekolah rendah, sekolah menengah dan IPT. Berita seterusnya. Lebih 11 juta rakyat Malaysia telah menikmati RON 95 pada harga subsidi RM1.99 seliter sehingga Isnin lepas. Menurut Kementerian Ekonomi, senarai kelayakan penerima budi 95 turut dikemas kini secara berkala berdasarkan data terkini. Ini bagi memastikan tiada rakyat Malaysia yang layak tercicir daripada program berkenaan. Sejak mula dilaksanakan, sistem budi 95 berfungsi dengan lancar dan stabil. Kementerian Kerja Raya menerusi Jabatan Kerja Raya akan memantau secara rapi cerun berisiko di seluruh negara sebagai persediaan menghadapi monsun Timur Laut yang dijangka bermula 5 November hingga Mac tahun depan. Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, sepanjang tempoh tersebut dijangka berlaku 5 hingga 7 episod hujan lebat. Setakat ini 73 stesen tolok hujan, 3 Robotic Total Station RTS dan 1 unit sistem satelit navigasi global telah dipasang untuk memantau cerun berisiko. Data yang diperoleh daripada sistem amaran awal itu akan disalurkan kepada JKR daerah dan negeri. Jadi tindakan pantas, koordinasi dan kesiapsiagaan adalah tanggungjawab bersama untuk melindungi nyawa, harta benda dan infrastruktur negara. Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Luar negara. Pergerakan konvoi lori yang membawa bantuan kemanusiaan ke pintu masuk Gaza melalui lintasan Rafah masih perlahan. Menurut pemerhati China Media Group, proses pemeriksaan yang rumit akan memakan masa menjadikan aliran bantuan sangat perlahan. Berdasarkan perjanjian, Zionis Israel sebelum ini bersetuju untuk membenarkan akses bantuan kemanusiaan tanpa halangan, namun laluan menuju ke lintasan itu perlu melalui pangkalan tentera rejim Israel. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memaklumkan 170,000 tan makanan, ubat-ubatan dan bantuan lain sepatutnya dihantar ke Gaza dalam tempoh 60 hari selepas gencatan senjata berkuat kuasa. Sementara itu, tabung kanak-kanak PBB, UNICEF menyuarakan kebimbangan serius berhubung peralatan penting bagi menyelamatkan nyawa di Hospital Kanak-kanak Al-Rantisi yang musnah akibat perang di Gaza. Kemusnahan itu melibatkan peralatan rawatan kritikal termasuk ventilator bayi pramatang dan inkubator neonatal. Ia sangat penting bagi bayi baru lahir dan kanak-kanak yang memerlukan rawatan rapi. Koordinator Kecemasan UNICEF di Gaza, Hamish Young memaklumkan pasukannya mencuba beberapa kali untuk mengeluarkan peralatan tersebut daripada hospital, namun dihalang oleh keadaan pertempuran dan sekatan akses. Sukan badminton terbuka Denmark. Juara dunia Chen Tangji Toh Iwei mara ke pusingan kedua kejohanan Super 750. Pilihan keempat itu mengetepikan wakil Taiwan yang Posuan Hu Lingfang 21-15, 21-9. Tang Ji Iwei dijadual berdepan Gao Ziajuan Wu Mengying dari China. Terdahulu beregu campuran negara Goh Sun Huat Shivon Lai Jemmy turut mara ke pusingan kedua selepas menyingkirkan pasangan Taiwan Ming Chen Lu Hun En Zu 21-14, 21-17. Pilihan ke-8 itu dijadualkan berdepan pemenang dalam pertemuan membabitkan gandingan tuan rumah Jasper Tov, Emily Meglan dan Yuichi Shimogami, Sayaka Hobara dari Jepun. Akhir sekali bola sepak kelayakan Piala Asia. Ketua Jurulatih Kebangsaan Peter Klamovski memuji semangat berpasukan anak buahnya selepas menundukkan Laos 5-1 dalam aksi keempat kumpulan F. Katanya walaupun memberikan gol pendahuluan kepada Laos pada babak pertama, namun para pemain mempamer kebangkitan menerusi kepelbagaian penyudahan yang sempurna. Jurulatih Laos Ha Hyuk Jun turut mengakui kualiti dimiliki skuad Harimau Melaya selain menyifatkan pasukan lawan lebih baik daripada pelbagai sudut.
Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perjanjian perdagangan timbal balik Malaysia Amerika adil dan seimbang. Lebih 11 juta nikmati manfaat Budi 95. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum.